Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua anak murid cikgu. Jadi hari ini kelas kita hanya untuk belajar tentang kaedah menjawab soalan kebat. Yang sebelum ni kita dah buat dah. Hari ni kita refresh balik pembelajaran tu lah. Yang mana hari ni kita menekankan bab 9 yang kita dah habis dah belajar bab ni. Dan cikgu dah bagi masa untuk kamu jawab selama beberapa hari. Cuma mungkin ada yang tak dan buat lagi. Ada yang buat tapi tak siap. Dan tak apalah. Yang tu atas usaha sendiri. Dah cikgu tak pernah pantau kamu buat apa dekat rumah kan. Okey. Jadi untuk hari ni kita akan tengok bab 9. Soalan kebat untuk set 2 dan juga set 3. Okey, kita tengok dulu kat sini. Okey, ini adalah soalan untuk set 2, soalan C. Ya. Sumbangan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kalau kita tengok dalam kertas set soalan KSSM kita, soalan dia macam ni. Mengapakah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu memberikan sumbangan penting terhadap kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957? Gunakan pengetahuan sejarah anda dan pengetahuan anda. 8 markah. Jadi yang cikgu dah singkatkanlah soalan dia. Dia minta sumbangan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi macam cikgu dah ajak sebelum ni. Okay, kita kena buat 5 kotak. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, yang mana ya ini adalah fakta, huraian lanjut, contoh, inference. Okey. Untuk hari ini, cikgu hanya akan bagi fakta saja kat kamu. Dan sedikit huraian dan juga sedikit huraian lanjut. Kalau kamu ada cadangan untuk tambahkan contoh, cikgu izinkan untuk kamu masukkan contoh. Dan juga inference, kamu cuba buat sendiri. Macam cikgu dah kata sebelum ni, inference kamu tulis 1 saja. Kan? Untuk fakta, kamu boleh buat 1 dan 2. Maksudnya macam ni lah garisan dia. Kan? Tapi inference hanya 1 saja. Okey, untuk soalan ni, tentang sumbangan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, fakta yang pertama adalah melindungi kedudukan Raja Melayu. Okey, fakta yang kedua, menjaga keistimewaan orang Melayu. Dia soalan bab yang belakang-belakang ni, dia mudah je. Dia melibatkan raja-raja, dia melibatkan orang Melayu, melibatkan bahasa Melayu dan seterusnya melibatkan agama Islam. Ada 4 benda tu. Kalau kamu kuasai, kamu ingat benda tu, untuk huraian lanjut tak ada masalah. Sebab fakta dah ada dalam kepala dah. Okey, jadi yang ni macam cikgu kata tadi, yang pertama raja-raja, yang kedua tentang orang Melayu, fakta yang ketiga, keempat kamu boleh tambah lagi. Kan? Tapi disebabkan soalan kebat ni dia berbentuk holistik, macam cikgu dah terangkan sebelum ni, kamu hanya perlu masukkan 2 fakta saja. Tapi huraian lanjut, contoh dan inference, yang tu kamu kena ada. Dan yang paling penting sekali adalah inference. Yang ni, walaupun hanya 1 saja inference. Okey? Jadi untuk huraian dan huraian lanjut, cikgu tolong sikit. Okey, kalau fakta. Fakta untuk
sumbangan Suruhanjaya, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini telah melindungi kedudukan Raja Melayu, yang mana Raja Melayu adalah ketua negara. Kan? Yang mana Raja Melayu ni juga ialah ketua agama Islam. Yang mana Raja Melayu juga adalah ketua di medan pertempuran. Contohnya banyak lagi huraian yang boleh kamu masukkan, kan? Okey. Jadi itu adalah kebaikan kepada Suruhanjaya tadilah. Dia dapat melindungi Raja-Raja Melayu yang mana merupakan ketua negara dan juga ketua agama Islam. Okey. Yang kedua, menjaga keistimewaan orang Melayu. Yang mana orang Melayu adalah rakyat asal tanah Melayu. Contoh. Jadi untuk seterusnya ni, ada 4 lagi tempat kosong. 1, 2, 3 dan 4. Cikgu nak kamu buat sendiri yang ni. Nah, bila dah siap satu esei, cikgu minta kamu snap gambar dan hantar ke WhatsApp personal cikgu. Tulislah nama kamu siapa dan kamu bagi satu esei penuh berkaitan dengan soalan kebat yang pertama ni. Okey? Okey, seterusnya kita tengok soalan set 3C. Masih juga soalan kebat. Okey, kita tengoklah. Mengapakah intipati perjanjian Suruhanjaya Persekutuan Tanah Melayu perlu dihayati oleh generasi muda hari ini? Jadi soalan dia berkaitan, intipati perjanjian Suruhanjaya Persekutuan Tanah Melayu perlu dihayati. Kenapa? Kenapa? Okey, jadi kita buat kotak yang sama juga. Fakta, huraian, huraian lanjut, contoh, inference. Okey. Jadi, kenapa perjanjian Suruhanjaya Persekutuan Tanah Melayu ini perlu dihayati? Okey, yang pertama, macam tadi juga kan? Sebab apa dia perlu dihayati? Sebab dia menjaga kedudukan siapa? Raja-raja. Dia menjaga kedudukan siapa lagi? Orang Melayu. Dia menjaga kedudukan siapa lagi? Bahasa Melayu. Dan juga Islam. Okay, jadi untuk soalan kebat yang mana perlu bentuknya holistik. Okay, kita jawab 2 fakta saja. Okay, apa huraian lanjut, contoh dan juga inference dia. Inference macam cikgu katalah, inference 1 saja. Kamu perlu cari 1 inference. Okay, untuk huraian. Kenapa intipati perjanjian Suruhanjaya Persekutuan Tanah Melayu perlu dihayati? Kerana perjanjian Suruhanjaya Persekutuan Tanah Melayu ini menjaga kedudukan raja-raja Melayu. Bila kedudukan Raja Melayu dipelihara, apa lagi yang dipelihara selepas tu? Bila kita jaga kedudukan raja, maksudnya Islam dipelihara. Selepas tu, bahasa Melayu jadi bahasa rasmi. Nampak tak? Masukkan je balik kat sini. Dia pusing-pusing je. Pusing-pusing situ juga. Okey?
masuk je balik kat situ. Tapi sebenarnya untuk yang ni kita tak payah untuk yang ni kita tak payah pun. Kan? Sebab untuk soalan holistik dia minta 2 faktor saja. Okey. Selain pada tu, orang Melayu sama juga macam tadi. Merupakan penduduk asal. Jadi kalau kamu perasan, kedua-dua soalan ni sama saja jawapan dia. Cuma apa yang perlu kamu buat adalah pengolahan ayat dia lah. Pengolahan ayat kepada jawapan dia. Jadi untuk tempat yang sama ni juga, yang sebab soalan dia sama je. Dia hampir sama. Tapi soalan je yang berbeza. Cikgu nak kamu jawab ni sama. Kan? Kan? Jadi cikgu nak kamu jawab satu saja jawapan yang lengkap. Dan cikgu tak kisah kalau huraian atau huraian lanjut kamu tu berbeza dengan cikgu. Cikgu tak kisah. Yang penting, kamu dapat menulis esei lengkap yang menepati jawapan holistik sejarah. Jadi cikgu minta kamu buat cepat-cepat dan terus snap gambar dan WhatsApp cikgu. Cikgu akan cek satu-satu dan minggu depan kita boleh tengok jawapan masing-masing. Yang mana jawapan yang terbaik dan boleh dijadikan contoh kepada kawan-kawan yang lain. Itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.